Kejap. Nak buat apa? Kenapa nak cuci lah? Nak mandi kan ni? Yelah kan Tak biasa. boleh. Apakah tips-tips dia untuk kita masak dan simpan spaghetti itu di dalam chiller supaya nanti bila esok atau lusa kita nak balik rumah, kita boleh terus guna spaghetti itu untuk kita masak. Ini adalah tips dia. Twist dia, lepaskan dia. Yes. Kejap. Nak buat apa? Nak buat apa? Kenapa nak cuci lah? Nak mandi kan ni? Yelah kan Tak biasa. boleh. Kita tak mandikan pasta. Kita toastkan dia. Oh, macam ni ke? Ya. Jadi tips kalau korang masak spaghetti, di Alwis kami tidak membasuh spaghetti kami. Toastkan dia sehingga spaghetti itu bergumpal. Kita dah stopkan dia punya proses masak. Kita akan tuang minyak zaitun macam ni. Sikit-sikit. Kalau guna minyak, jangan guna minyak kelapa sawit, guna minyak jagung ataupun minyak zaitun supaya nanti kita letak dalam peta ais dia tak beku. So, kita simpan dalam Tupperware, 1 portion atau 2 portion. Katalah besok nak makan 2 orang, letak 2 portion. Okey, itulah tips yang saya boleh beri pada hari ini. Kita boleh simpan dia selama seminggu dalam peta ais. So, jimat masa, jimat tenaga.